Telinga Ellie yang cantik. Ellie ialah seekor anak gajah yang tinggal di hutan rumba. Ia tidak suka telinganya. Saya tidak suka telinga saya yang besar dan lembik ini. Ibu, saya tidak suka telinga saya. Telinga ini sangat besar dan kelihatan hodoh. Bolehkah ibu membawa saya berjumpa dengan pari-pari jumba? Saya mahu minta ia kecilkan telinga saya. Ibu Ellie membawanya berjumpa dengan pari-pari jumba. Pari-pari jumba, ini anak saya, Ellie. Ellie ada satu permintaan. Pari-pari jumba, bolehkah kamu kecilkan telinga saya? Saya akan kelihatan cantik dengan telinga yang kecil. Pari-pari jumba bersetuju untuk menunaikan permintaan Ellie. Ya, saya boleh mengecilkan telinga kamu. Ellie berasa gembira dengan telinganya yang kecil. Wah, saya sudah kelihatan cantik. Ellie berjalan-jalan di hutan. Ia menunjukkan telinga kecilnya. Ia berasa gembira dengan telinga baharunya. Adakah saya kelihatan cantik dengan telinga yang kecil? Bukankah Ellie kelihatan pelik? Cuaca tengah hari ini sangat panas. Saya akan mengibaskan telinga saya untuk menyejukkan diri. Aduhai, panasnya. Saya tidak merasa sedikit pun angin. Semakin kuat saya mengibas menggunakan telinga, semakin banyak saya berpeluh. Ellie, kamu tidak dengarkah? 3 kali saya memanggil nama kamu. Adik lelaki Ellie memberitahu ibu mereka tentang Ellie. Ellie tidak mendengar apabila saya bercakap dengannya tadi. Aduhai, saya tidak dapat mendengar dengan telinga saya yang kecil. Saya juga tidak dapat menyejukkan diri dengan telinga ini. Ellie dan ibunya pergi berjumpa semula dengan pari-pari jumba. Pari-pari jumba, tolong kembalikan telinga besar saya. Saya bersyukur dengan telinga saya yang besar ini. Saya tidak akan merungut tentang telinga saya lagi.